Ini 1,200 full set. 1,200. Ini 5,000 sol. 3,000 je. Full set. Sol RM18,999. Tengok urat dia. Itu pun sol. Ada lagi. Ada lagi geng. So, Bojan nak tunjuk juga untuk sofa pula sol RM38,999. Okey. Nanti Bojan tunjuk. Bojan lari. Tadi brother baru beli geng. Banyakkan yang beli orang-orang muda. Tapi ni ada juga otai dari Singapura. So, sana pun sul lah. Alamak, lama tak buat video sul. Itu RM19,999. RM19,000 lah sul dari Singapura. Okey, kepada acik-acik yang menjadi customer Bojan, tak kisahlah untuk range harga berapa pun, nanti akan dapat kad tau. Kad tu untuk akses ke Rumah Jati Bosijan. RM19,000 sul. Alhamdulillah. Terima kasih. Blushing. Alhamdulillah, happy je. So, nanti makan nasi ayam. Okey? So, rezeki Allah sama cik. Lupa nak tanya, acik nama siapa? Absa. Acik laki siapa nama? Hamzah. Oh. Abang brother siapa nama? Iqmal Hakim. Akak brother siapa nama? Yana. Telah disel. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki geng. Dalam tu RM38,999. Tengah buka bil. Yang ni pun sol. Tu dengan ser tu. Itu beli sofa Serbia RM38,000. Beli sofa Serbia RM38,000. Okey, Serbia RM38,999 di antara Serbia tertinggi yang Bosijan ada. Tapi barang tu tak banyak. Setahun hanya boleh siap 2 hingga 3 set sahaja. So 2,000 lebih full set pun ada sebenarnya. Sebab apa ini adalah gudang Bosijan. Kenapa ramai sangat ni?